Guys, ini dia pesaing kepada Proton EMAS 5 dan Pro 2 QV yang akan masuk Malaysia tak lama lagi, Wuling Bingo. Baru-baru ni kita dapat drive kereta ni dekat HQ SJM Wuling di China. Walaupun nampak macam underdog berbanding EMAS 5 atau QV, Bingo ni ada juga kelebihan dia. Tapi sebelum tu, kita tengok dulu design dia. Okey lah, nice je. Cuma mungkin terlalu comel untuk berada-berada otai kat luar sana tu. Ni ruang dalaman dia pula, lebih kurang sama, comel juga. Walaupun dari luar nampak kecil, dalam ni rasa luas sebab dekat depan dia kosong macam ni. Tapi kat belakang, kalau untuk orang yang tinggi mungkin tak berapa selesa untuk jalan jauh. Tapi kalau setakat dalam bandar tu, no hal lah. Dari segi features, ada dua skrin 10.25 inci, keyless entry, TPMS, reverse camera dan cruise control antaranya. So agak basic jugalah. Untuk safety, malangnya ADAS tak ada. Tapi untuk pasaran Malaysia, Bingo akan dapat 6 airbag. Indonesia dan Thailand ada 2 je tau. First impression, memang kereta ni tak berdesuk macam kebanyakan EV lain. Yelah, ada 68 PS dan 150 Nm je. Memang tak laju lah. Tapi tak adalah lembab pun. Cuma untuk kereta macam ni, memang lebih sesuai main dekat bandar je. Dari segi handling, agak surprising sebab Bingo ni boleh tahan lincah. Walaupun front wheel drive, kereta ni boleh je kalau kita suka-suka nak layan corner. Cuma itulah, bila dah front wheel drive, dia tak ada frunk macam dekat EMAS 5. Bonet dia 310 liter je, tapi kalau lipat kerusi belakang, jadilah 750 liter. So untuk pasaran Malaysia, Bingo dah confirm akan datang dengan bateri 31.9 kWh dan 37.9 kWh dengan jarak dari 333 km hingga 410 km. Untuk pengecasan pula, dua-dua varian sokong DC charging sehingga 50 kW, 30 hingga 80% dalam masa 35 minit. So itu dia Wuling Bingo. Okey tak? Korang rasa kalau nak bersaing dengan EMAS 5 atau QV, berapa harga yang sepatutnya untuk Bingo ni?